Boleh? Jadi Rasulullah ini ikon kepada kesabaran lah. Memang tak ada orang yang boleh sabar macam Nabi. Sebab tu dipilih menjadi Rasul sehingga orang buat apa pun dekat Nabi. Dan paling ketara ketika dibaling batu di Taif, waktu itu Jibril datang. Jibril buat satu tawaran kat dia, bukit mana yang kamu nak aku cabut. Aku ambil untuk aku hempap atas untuk penduduk Taif. Jibril tak buat tawaran batu ke apa, ada bukit tu. Bukit tu. Ya. Sebab Jibril ni dia punya saiz, kalau original punya lah, asli memang besar. Sebab Rasulullah pernah tengok 2 kali. Kali pertama Rasulullah tengok dalam riwayat, ada sebahagian riwayat kita pengsan. Tak boleh tengok, dia besar banyak. Dia tak boleh, dalam istilah kita tak boleh tahammul. Faham tak boleh tahammul ni? Macam tengok hantu. Huduh kan, kadang-kadang bukan hantu pun. Tunggu getah buruk je. Tapi dia dalam kelam, dalam gelap, jadi kita tak perasan. Esok demam. Itu namanya tak boleh tahammul. Saya pernah cerita kat jemaah yang ikut saya, seorang syekh di Syria, dia pernah tengok nikmat kubur. Nikmat kubur je. Bukannya azab kubur ni, nikmat kubur. Nikmat kubur saya tengok dah pengsan. Tak boleh tengok. Dia memang, dia bukan benda yang paling huduh saya kata tak boleh tengok. Benda yang paling lawa pun tak boleh tengok. Tak boleh, tak mampu. Sebab itu Rasulullah SAW ada sahaja di kalangan ulama yang minta jangan jumpa lagi, takut tak mampu tahammul sebab rupa dia sangat serak. Abdullah bin Salam kata ketika kali pertama aku menatap wajah Muhammad, aku tahu dah ini bukan seorang pendusta. Jadi banyak sangat tanda. Sebab tu Syekh Nazrul semalam cerita tadi, Syekh Khairul Nizam cerita, boleh teliti satu-satu kehidupan Nabi ni. Cincin boleh cerita lagu mana, pedang lagu mana, sebab dia spesial sangat. Kan? Kita orang pun tak perasan. Cuba cerita cincin Ustaz Hadi, dia pakai cincin ke? Tak, orang tak perasan. Mai tanya kita, Ustaz pakai cincin? Tak ada, tinggal dia beli je. Hilang tu, saya tak pakai. Jam gagah-gagah. Habis semua, jenis benar dua di tangan, semua tertinggal. Orang tak perasan. Rasulullah pernah tak cincin Rasulullah yang terakhir dipegang oleh Sayyidina Uthman dan jatuh ke dalam telaga. Sayyidina Umar ketak mah takut. Sayyidina Uthman sedut ayat berapa hari saya tak ingat, 3 hari ke. Sedut cuma nak cari tak jumpa sampai hari ni. Baik. Jadi kesabaran Nabi SAW adalah kesabaran yang paling tinggi, dan ketika Jibril buat tawaran untuk nak hempas dengan bukit, Rasulullah kata tak payah. Kerana mereka satu kaum yang tak mengetahui. Ingat, senang nak sabar macam tu. Kita ingat kalau macam tu Jibril mai. Jibril tak mai lagi, panggil lah. Jibril mai kah? Yang ni Jibril dah mai buat tawaran dan dia menolak. Dan hasil daripada doa, hasil sabak Nabi SAW, penduduk Taif sampai hari ini semua Muslim. Sebab apa doa itu kan? Dia kata aku berdoa supaya yang keluar daripada sulbi mereka yang di Taif ini semua beriman pada Allah. Alhamdulillah. Bani Dah ada orang kafir lah? Tak ada. Semua orang Muslim. Kemudian yang ketiga, tawakal. Sebab itu bila dah banyak sangat ujian, maka apa yang Nabi nak ialah sabar. Apa ni tawakal. Dan dia menyerahkan semua urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pernah menyebut bahawa buatlah apa pun ya Allah, ujilah bagaimanapun, satu je aku minta, jangan marah. Jangan marah aku, Tuhan. Nabi kata. Sebab ujian dah bertimpa-timpa. Kerana kejadian Khadijah diwafatkan, kemudian Abu Talib, kemudian putusnya wahyu dalam tempoh yang lama. Jadi wahyu dah tak turun, waktu tu ejekan musyrikin makin hebat. Sebenarnya bila wahyu tak turun lama, musyrikin sepatutnya faham bahawa ini memang Nabi. Sebab dia kalaulah dia bukan Nabi, dia mesti nak buat ayat Quran sendiri. Lama tak main-main kau mereka satu dua. Malu kat aku. Demikian juga ketika Sayyidatina Aisyah difitnah. Sayyidatina Aisyah difitnah bukannya kecil tuduhan itu. Kalau orang lain saya sebut, tapi kesalahan ni kena terhadap Sayyidatina Aisyah Ummahatul Mukminin. Saya nak sebut tak gamak. Dengan Safwan kan. Dan akhirnya Rasulullah sabar. Nak turun ayat tu lama. Kena ingat fitnah kepada Aisyah, fitnah kepada bi isteri, maknanya apa? Yang tercalak itu sekali dengan suami. Tapi Rasulullah tak rasa nak reka ayat sendiri. Sebenarnya semua insiden itu, kejadian itu, Allah Ta'ala nak habaq yang pertama Rasulullah sabar. Yang kedua, kita sendiri boleh ambil hikmah. Kalaulah ini bukan Rasul, sudah tentu dia sudah cipta ayat sendiri.
Nak semata-mata nak cuci, nak bersihkan Aisyah kerana tercalak sekali waktu itu maruah dia sekali. Tapi dah. Apa yang dia buat? Rasulullah tunggu sehinggalah Allah Ta'ala sendiri menyucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ketiga-tiga perkara, zuhud, sabar dan tawakal. Baginda sendiri tidak pernah menginginkan kemewahan dunia. Betul? Kita dengar 2 malam dah Syekh Nazrul cerita tadi, Syekh Khairul Nizam, kemewahan dunia ini kalau Rasulullah nak, apa yang tak boleh dapat, kerana sebelum daripada itu pun musyrikin Mekah dah pernah buat tawaran untuk jadikan dia raja, nak apa semua kami boleh bagi. Tapi Rasulullah seorang yang berprinsip, dia tolak semua tu. Kita belum tentu, termasuklah duduk sembang depan ni pun tak main suara tak apalah, boleh duduk tunduk cuma metak dengan satu bed kan. Dia ikat sebakah duit 100 kan, tak tentu kita. Tapi Rasulullah SAW mampu menolak dengan mudah. Baik, Sayyidatina Aisyah berkata, kami keluarga Muhammad pernah tidak menyalakan api di rumah selama sebulan. Maknanya tak ada makanan. Bukan kita kalau tak menyala api maksudnya malah masak, makan di kedai. Tapi yang ni dah, yang ni memang tak ada makanan. Sebab itu dalam mazhab kita dan juga sebahagian mazhab yang lain, ada puasa sunat kerana tak ada makan. Berdasarkan perbuatan Nabi, bila tanya isteri, ada makanan tak hari ni, apa yang ada untuk dimakan? Isteri Nabi kata tak ada makan, maka Nabi kata kalau macam tu kita puasa. Jadi puasa tu dah siang lah kan. Puasa kerana tak ada makan. Jadi Rasulullah kerap jadi macam tu. Bukan Rasulullah, bukan miskin. Ada Syekh Nazrul ada urai tak semalam? Ada kan? Siapa yang kata Nabi miskin tak betul ya? Kerana dia boleh dapat khumus kalau tak silap 1/5. Betul ya Ustaz Ahmed? 1/5 kan? Khumus. Kalaulah kita perang dengan satu kaum yang kaya, rampah-rampah semua boleh 1 juta, 200,000 Nabi, tapi tak pernah ada dalam poket, habis bagi ke orang. Ini sama macam kisah Imam Malik, saya dengar daripada Syekh Usamah Al-Azhari. Dia orang kaya, hartanya jutaan. Kata Imam Malik kaya, dia antara orang yang kaya. Termasuk Abdullah bin Ibn Mubarak. Tapi Imam Malik tak nak sempat bayar zakat. Pasal apa? Belum cukup 1 haul, harta sudah habis. Kita kena ada zakat, kena paksa. Masuk neraka tak bayar, baru bayar. Mereka tak perlu, mereka nak habiskan jumlah itu sebelum datang cukup haul. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, kami keluarga Muhammad pernah tidak menyalakan api di rumah selama 1 bulan. Tidak ada apa-apa makanan untuk dimasak kecuali hanya air dan buah tamar, yakni buah kurma. Baik, kemudian Sayyidina Nu'man bin Al-Bashir berkata, kamu kini hidup dalam kemewahan yang sangat banyak. Sedangkan dahulu aku melihat Nabi kamu tidak mendapat buah kurma yang bagus untuk mengisi perutnya. Saya pernah dengar satu video Al-Habib Umar cerita bagaimana Rasulullah ketika itu tengah lapar duduk dengan sahabat-sahabat, dan dia tanya kepada kaum ibu waktu itu, ada tak makanan yang tinggal? Kaum ibu kata ada serpih roti. Rasulullah kata buat main hak tu pun boleh. Kan? Jadi Rasulullah pernah merasai ketiadaan makan, dan makan dalam keadaan makanan itu makanan yang tersangat biasa. Orang kedah lekeh semua lah. Baik, yang ketiga, Utbah bin Ghazwan berkata, kami tidak makan apa-apa melainkan daun kayu sahaja, sehingga mulut kami luka kerana kasarnya daun itu. Pernah berlaku dalam perjalanan rombongan perang. Oleh kerana kehabisan bekalan makan, maka daun-daun yang ada di pokok-pokok waktu tu mereka makan sampai lelah. Lelah dia panggil. Luka, lelah dia. Itulah hadis yang ada sambungan pada hadis itu, ialah mereka Allah Ta'ala bagi ikan paus. Kan? Mereka boleh ikan paus besar tepi pantai. Kisah ni ada dalam Bahrul Mazi kalau tak silap. Kitab Jawiyah. Ringkasan kepada Al-Imam hadis Imam Tirmizi. Dalam tu cerita waktu tu bila dah makan banyak sangat daun, lelah mulut ni. Lelah mulut sangat, akhirnya Allah Ta'ala nampakkan mereka satu ikan paus yang besar yang dah mati. Makan dululah. Kan? Besar tak besar, sahabat kata, kelopak mata ikan paus tu kami boleh masuk. Dan akhirnya dia bertanya Nabi SAW, halal ke tak pergi makan? Sahabat ni dah makan, ada buat macam mana? Tapi nak tanya halal ke tak? Kan? Rasulullah tanya, sedap ke tak? Rasulullah kata, sedap, boleh, sedap juga. Sahabat kata kan? Rasulullah kata, tak bawa balik aku sikit. Jadi, saya sambung lagi, Sayyidatina Aisyah. Sahabat saya baca ni, bagian Ustaz Hairul, saya tak baca hari ni. Sayyidatina Aisyah juga berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang
daripada roti Bali selama 2 hari berturut-turut. Okey, yang lain boleh baca sendiri. Sebab saya baca ni yang umum saja. Baik, roti dan lauk. Adapun tentang roti, maka yang paling biasa dimakan oleh Rasulullah ialah roti yang diperbuat daripada tepung Bali. Syair tu jangan duk faham syair tu pula. Kalau sebuah kisah, bukan. Ni syair ni dia jenis gandum lah, gandum lah. Baik. Bali syair dia, satu lagi dia panggil bur, bur tu gandum. Ni syair ni Bali. Ini dia tulislah tu tepung Bali. Manakala lauk yang biasa adalah buah kurma. Kadang-kadang baginda makan roti gandum jika ada. Jabir dan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa baginda bersabda, sebaik-baik pencicah adalah cuka. Baik. Cuka bukan hak RM1 tu lah. Hak yang dia buat acak tu bukan. Hak tu Abang Penuri dia buat acak sudah lah. Hak ni buka hak buah betul lah. Hak tu cuka sitrik dia panggil apa? Sintetik. Hak tu tak apa. Hak tu pergi telan ke. Kan? Tak pergi kerja 3 hari tu. Pincin lah tu. Baik, Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa baginda sangat menyukai halwa dan madu. Suka halwa dan suka madu. Tapi bukan makan banyak. Orang kita ni dia dengar kata Nabi suka, dia balun semua. Kurma ajwa Nabi suka, dia makan 3 genggam. Lepas tu hinggap, kencing tak boleh. Ayak payah nak keluar, panas. Nabi makan sulam dengan timun. Sebagai riwayat menyebut Nabi sulam dengan timun. Dan memang kurma ajwa kalau makan hari-hari, 7 biji, boleh, dalam hadis kata boleh mengelakkan daripada satu musibah yang besar, kalau tak silap saya lah. Saya lupa dah dia punya hadis tu. 7 hari lah, 7 hari, 7 kali 30 sebulan, ada 210 biji. Mungkinlah penyakit dia tak kena, tapi saya ingat kepala botak, rambut luruh, dan mahal. Baik, Abdullah bin Al-Haris meriwayatkan kami pernah makan daging bakar bersama Rasulullah di dalam masjid. Ini semua cerita kesederhanaan Nabi. Dan Nabi kalau makan Nabi akan ajak orang makan sekali. Kita ajak jugalah, ajak main-main ayam. Ajak ayam. Lepas tu dia main makan suruh. Lepas tu dia hambak. Dia jangan duk ajak, dia main suruh. Itu masalah. Baik, kemudian tengok buah-buahan pula. Saya baca 2-3 hadis. Yang ni boleh baca sendiri. Sayyidatina Aisyah kata baginda makan buah tembikai bersama dengan rutab. Kurma basah yang belum kering menjadi tamar. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan Rasulullah makan buah kitha bersama dengan rutab. Sejenis timun yang berkerutu, kulitnya tidak licin. Kemudian Sayyidina Anas kata, aku melihat Rasulullah makan buah kharbuz bersama rutab. Sejenis tembikai daripada Parsi berwarna kuning. Baik. Tengok muka surat 70. Adab ketika makan. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu hari lalu dihidangkan kepada kami satu jenis makanan. Maka aku melihat makanan itu memiliki keberkatan yang sangat besar pada permulaan makan kami dan sangat sedikit keberkatan pada akhir makan. Sebab itu makan kita mula daripada yang ambil sikit-sikit. Sebab rahmat dia turun daripada tengah makan. Tengah makanan, bukan tengah makan, tengah makanan. Jadi dalam hadis yang lain ada budak yang dia makan dengan Nabi dan Nabi kata, ya gulam, wahai budak, makanlah samillah, mula dengan bismillah, kemudian kul biyaminik wa kul ma yalik. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, dan kemudian makan yang dekat dulu. Jangan duk gagau jauh-jauh dulu. Makan kenuri dulu zaman Ridang tu dia ni. Dia buat apa kapal korek punya, dia duk pihak jauh dulu. Ambil yang sikit, ambil yang dekat dulu. Kalau kita tak apa lalu ambil sikit pun tak apa. Jangan kita duk pi yang jauh dulu. Tambahlah ni hati ni pusing tu kan. Ni pusing awal. Jadi tak apalah, ambil yang dekat dulu, kerana itu adalah adab Rasulullah SAW ketika makan. Baginda menjawab, kerana kita membaca bismillah ketika mula makan, kemudian datang seorang lelaki duduk untuk makan tanpa menyebut bismillah. Lalu syaitan turut makan bersamanya. Syaitan makan ni bukan makna kita tak kenyang. Kenyang lebih ada orang boleh jadi. Cuma makanan tu jadi kurang barakah. Macam-macam lah. Tak kenyang pun boleh jadi juga kan. Tapi kalau kenyang pun kurang keberkatan lah, kerana ada tumpang tu syaitan. Lepas tu mulalah nak sembahyang jadi balok lah apalah. Kadang-kadang kerana berkat ni dia boleh akan ada macam-macam masalah lah. Dah kurang berkat ni. Kerana benda berkat ni dia sikit pun akan dijamin cukup. Kalau tak berkat ni banyak pun tak selesai masalah.
Yang tu yang kadang-kadang duit kuih banyak pun tak selesai masalah, duk pening sabut situ lah. Sampai dia kata dulu masa tak ada duit tak pening begini pun. Lah banyak duit lagi pening je lah. Lagi serabut. Kerana kurangnya keberkatan. Okey. Saya kalau nak cepat juga kena saya baca tajuk tu saya baca 1-2 hadis saja lah. Kalau tidak 12 tak boleh mati tajuk saya lagi. Kalau sampai pukul 12 tak ada. Hal lebih ni kita minta Ustaz Amir kita yang buat kitab ni esok dia akan goling mau cukup esok insya-Allah. Cuba kita tengok 72 tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal tidur junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia menjadi ikutan dan panduan terbaik buat umat manusia dalam bab adab tidur. Diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib bahawa apabila baginda sampai ke tempat tidur, baginda meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Tangan kanan bawah pipi kanan. Kemudian lalu baginda berdoa, Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Ya, wahai Tuhanku, lindungilah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi Nabi berdoa, tidur, letak tangan ni dulu, letak tapak tangan kanan di pipi dan kemudian baginda Nabi berdoa. Sebab tidur Nabi pun biasa-biasa aja. Kalau di Masjid Nabawi itu kan ada satu tiang dia panggil Ustuwanatus Sarir. Ustuwanatus Sarir ni maknanya tiang katil. Apa makna as-sarir di situ? Nabi duduk tidur situ Ustaz. Sambil-sambil kadang-kadang kan. Jadi Nabi tidur, hamparan Nabi ketika itu adalah anyaman kurma. Anyaman daun kurma saja. Jadi sebagian sahabat yang jadi bodyguard Nabi waktu tu, bila Nabi bangun, badan Nabi tu melekat ni. Orang Kedah kata berbekah. Macam tuan-tuan tidur tak pakai baju atas tikar mengkuang dulu. Lagu tu lah Rasulullah tidur. Sehingga sebahagian sahabat minta nak beli tilam. Nak beli kasur. Panggil apa tadi? Hamparan, bukan tilam lah kot orang panggil. Hamparan yang lebih selesa untuk Nabi. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi SAW. Orang Kedah kami ni kata padan dengan aku lah. Dia takat dia je. Padan dengan aku lagu ni lah. Waktu bila baca kisah Nabi ni, kan, teringat tilam kita di rumah. Tindan 2 kan. Hak atas tu 3,000, hak bawah tu 2,000 kan. Lepas tu doa ya Allah masukkanlah aku syurga kan, tanpa hisap lah tu, tak mau kena hisap langsung kan. Tapi tidur masya-Allah. Nabi kata padan dengan aku. Ustuwanatus Sarir tu Nabi dia tidur situ. Tak apalah, lagi balik pergi buang pula tilam tu, panjang cerita lah pula. Rumah saya pun tilam, bukan saya tidur atas tikar mengkuang pun. Tapi kita sebab itulah Allah Ta'ala hantar satu Rasul yang supaya kita jadi segan dengan dia lah. Kan? Jadi segan. Rasulullah ni dia hidup tak menyusahkan umat. Kan? Wafat pun wafat hari Isnin. Wafat hari Jumaat. Lepas tu kalau orang lain wafat lain pada hari Jumaat, jadi kita rasa tak seronok langsung. Allah wafat hari Isnin senang. Lagi kalau nak mati hari apa pun tak apa. Betul orang kata pula mati dia tu teruk. Aku tengok sakit teruk lah. Ada masalah tu. Rasulullah sakit lagi teruk nak. Jadi Rasulullah buat semua hak mana kita duk bimbang kan. Jadi lepas ni apa hak jadi pun jangan duk buruk sangka sebab Rasulullah berhadap dengan benda tu. Kita ke dulu di surga kali kan. Kubur tu ada ayak merah Allah. Ada masalah lah kubur. Rupa-rupanya ayak apa tu dia kalah sikit ayak daripada akar pokok kan. Kita cepat. Jadi Rasulullah SAW kebanyakan muskilah umat ni Rasulullah dah angkat. Rasulullah angkat habis dah. Supaya kita tak banyak buruk sangka sesama umat sendiri. Tak mana kita baca tadi? Lupa dah. Tidur lah. Baik, tidur. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bara', ini saya baca dah tadi, dan kemudian Huzaifah meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW sampai ke tempat tidur, baginda berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan apabila baginda bangun daripada tidur, baginda membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebutlah nama Tuhan dulu bangun. Itu dia tidur tak apa itu bila ayat tu sabar dulu, kerana dalam hadis kata bila kita tidur tiap malam kita ni iblis dia tambat kita di belakang tengkuk 3 ikatan. Kena buat 3 perbuatan nak bagi terberatas. Allah saya cakap Kedah terkang. Ada orang faham tak faham? Putih terberatas tu putih. Yang pertama dalam hadis kata bila dia
bila dia sebut nama Allah terputih yang pertama. Yang kedua bila dia berwuduk, wa in tawadda'a in hallat 'uqdah, terputih yang nombor dua bila dia berwuduk. Yang ketiga bila wa in shalla in hallat 'uqdah. Yang ketiga kena semayang dan kemudian terbetah yang nombor tiga. Orang tak bangun subuh sampai 5-6 tahun tu, tak mayang subuh, tak tahu lah berapa banyak gelang duk ditengkuk. Sebab lepas tu kan Nabi sebut, siapa yang buat macam tu, asbahana syaitan, dia jadi orang yang fikirannya cerdah. Kan? Jadi kalau dia tak buat, faham di situ kan, jadi lemau, tak ketahuan kan. Jadi hanya itu duk tengok, cerdik, mengaji PhD tapi masuk ajaran sesat. Tengok muka surat 74. Cuba kita tengok di situ maksud keseluruhan hadis dan riwayat ini menunjukkan baginda mengajar umat adab-adab tidur. Tak ada benda yang Nabi tak ajar, semua benda Nabi ajar. Semua benda Nabi ajarkan kita. Supaya kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada panduan dalam setiap urusan. Jangan kata kami tak tahu, Nabi tak ajar. Tak ada, semua Nabi ajar belaka. Macam saya sebut tadi lah, rambut Nabi pun ada orang nak cerita. Muka Nabi pun ada orang nak cerita. Sebab orang special sangat. Saya nak bagi tahu jalan Nabi tu sahabat seronok tengok. Jalan Nabi. Tuan-tuan ada orang jalan seronok tengok. Apa tak saya bincang ni, jalan Nabi tu sahabat seronok tengok. Sampai tahu tu. Jadi benda apa yang tak ada dekat Nabi yang tak boleh diceritakan? Kita banyak. Jadi tidak ada satu perkara yang ada pada Nabi SAW yang tak boleh diceritakan. Semua pakat boleh cerita belaka kerana dia adalah insan yang sempurna. Kita kadang-kadang bolehlah mungkin rupa segak, tapi dia lah akal kadang-kadang tak apa cerdik. Dia korang pakat korang belakang. Hak ni cerdik, muka segak kan, tapi akhlak korang pula lok-lak sikit. Orang Kedah kata, dia kok mana pun dia korang. Rasulullah rambut panjang segak, rambut pendek segak. Kita rambut panjang macam tekpi pula. Rambut tak ada. Botak lah macam-macam, tak kenal saja. Rasulullah SAW rambut panjang, segak lagu panjang, rambut pendek, segak lagu pendek. Kan? Rambut pun elok, tak elok. Orang Kedah kata rambut terajang telinga. Ni. Elok kan? Ya nak abang tak erti kalau bahasa orang lain. Sayyidina Abu Bakar katakan, aku berpisah dengan Rasulullah tatkala selepas Isyak kan, pakat nak balik rumah tidur. Aku tak larat tunggu esok nak subuh pula nak jumpa Nabi. Jadi macam tu. Sebab itulah Sayyidina Bilal bin Rabah kan, sebahagian sahabat dia migrate dia keluar selepas Rasulullah wafat. Saya cerita lagi tu. Tak lagi. Sebab apa? Sebab kenangan dengan Nabi tu dia jadi, bahasa kasar kita ni sasau lah. Dia jadi tak boleh tengok. Sebab di Madinah tu momen banyak sangat. Sayyidina Bilal dia akan qamat, dia akan mai awal dan dia akan azan. Rasulullah sembahyang sunat subuh di rumah. Dan Rasulullah akan ditanya oleh Sayyidina Bilal, boleh qamat lagi ya Rasulullah? Boleh. Rasulullah akan masuk. Jadi dia tak boleh tengok lah pandangan tu, kejadian tu, peristiwa tu, dia tak boleh. Sebab tu dia keluar terus daripada Madinah. Termasuk khadim Rasulullah SAW nama Anas bin Malik. Jadi jangan heran, sebab tu saya duk fikir dulu, kata sayang Nabi awak yang keluar daripada Madinah. Kan? Rupa-rupanya sebahagian ulama menyebut bahawa mereka tak mampu menanggung kehilangan Nabi dan mereka terlalu mengenang kejadian mereka dengan Nabi tu banyak. Sebab tu pasal wafat Nabi, sepatutnya kita nak istilahkan wafat Nabi sebab kita nak sorong. Saya selalu menyebut bahawa kita nak tahu hebat Nabi, tengok sahabat dia dulu tu. Tengok sahabat yang sampai begitu kan. Dia takkan tak hebat lagi. Saya pernah ambil kisah daripada saya waktu Rasulullah wafat, duduk dalam, dah turun dalam liang lah, dalam lahat orang panggil situ dalam tanah kan. Seorang sahabat nama Al-Mughirah ibn Syu'bah dia nak peluk Nabi last. Tapi tak boleh lah turun sebab kalau dia mula turun, Sayyidina Ali ada dalam rumah tu. Sayyidina Ali, Fadlu Ibn Abbas, orang saya tak ingat. Jadi kalau lah Sayyidina Ali izinkan dia turun, dia turun bawa bila nak simpan. Jadi Al-Mughirah dia baling cincin lah dalam kubur. Dia ambil cincin tu, dia baling. Supaya apa? Dia ada alasan untuk turun ke dalam kubur, ambil cincin itu dan kemudian dia akan cepat-cepat peluk Nabi. Tapi hajat tersebut tidak kesampaian. Kerana apa? Ketika dia baling, Ali perasan. Ali ambil cincin dah, ambil balik. Habis.
Terlepas. Tapi Tuhan kira dah tu. Dia nak berhelah, nak tipu helah, dia tu nak buat helah itu kerana apa? Kerana nak peluk Nabi. Tapi dia tak sempat. Jadi yang terakhir yang memeluk Rasulullah SAW adalah khadim Nabi. Khadam Nabi ramai, no? Bukan Sayyidina Anas saja. Salah seorangnya nama Sayyidina Safinah. Dialah orang yang terakhir peluk Nabi SAW sebelum tanah ditutup. Dan kemudiannya ulama berijma' bahawa tanah yang memagari jasad Nabi, bukan Raudhah, tak masuk ni kawasan. Dia kawasan tu lah kawasan tanah hadu parak tu. 4 segi tu. Itu kawasan itu, tanah yang lebih mulia daripada arasy Allah. Ijma' lah, ijma'. Sampai dengan lawai ijma'. Hatta dalam masalah ni Syiah pun sepakat. Semua ulama sepakat bahawa tanah itu Mekah dengan Madinah ada khilaf yang mana lebih mulia. Tapi untuk kawasan itu lebih mulia daripada Mekah. Confirm. Ijma' ulama. Baik. Jadi faham lagu tu kalau sahabat macam tu punya sayang Nabi. Sebab itulah lepas tu sahabat banyak yang tak boleh terima kenyataan. Sayyidina Umar dia pun hari tu dia jadi satu masalah kan. Dia kata siapa yang mai bagi tahu dekat aku sebut lagi Muhammad wafat, siap Allah. Aku akan penggai kamu. Sebenarnya dalam Quran memang ada sebut bahawa Rasulullah akan wafat. Kan? Rasulullah dalam Quran sebut dia Muhammad seorang rasul dan dia sama juga dengan nabi-nabi yang terdahulu, maknanya dia akan wafat. Sayyidina Umar tak perasan ayat tu. Ya ke? Awak tak perasan cik? Oi, dia ni Sayyidina Umar ni min kutabil wahyi, dia di antara penulis wahyu. Cuba cek tengok. Di antara penulis wahyu Rasulullah SAW ada Sayyidina Umar? Ada. Tapi hari itu dia tak boleh lah, maklumat tak boleh proses lah. Mak ayah dah hilang pun takkan jadi macam tu. Tapi Rasulullah wafat, dia jadi macam tu. Habis ni sahabat. Sebab tu bila Sayyidina Bilal dia mai balik ke Madinah kerana dia mimpi Nabi dan Nabi kata lama kamu tak mai tengok aku. Hati kamu kering ya Bilal. Kering sangat ni. Boleh duduk di Syam ni tak mai langsung dalam Madinah. Dia mai, dia jalan kaki mai. Dia mai dan kemudiannya saya nak cerita apa tadi? Allah saya dia mimpi Nabi ya. Dan dia mai Rasulullah dan dia nak azan dah. Dia tak mampu nak azan kan. Tapi ada benda saya nak cerita tadi. Saya lupa lagi, saya ingat saya balik. Ada hal yang saya nak cerita pasal tentang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu kerana dia pergi ke Syam. Saya waktu ziarah ke Syam 2007 saya pergi makam dia. Muazzinur Rasul Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Terus lagi saya ingat saya cerita. Antara kebiasaan baginda dalam tidur selalu tidur dalam keadaan berwudu. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Kita tidur pada akhir malam, bangun pukul 9.30. Bangun-bangun terpa terus roti canai. Kadang kalau baginda bangun kerana kita tu tempat lain, bukan orang sini. Lalu belah Papua New Guinea. Sini semua baik-baik belaka. Yang mulai kan pagi tadi. Baginda juga tidur bersama isteri. Walaupun si isteri dalam keadaan haid, kerana tidur bersama itu lebih utama dari tidur bersendirian. Ini kerana tujuannya adalah menjalin kasih sayang, bukan semata-mata hubungan fizikal. Semalam tadi Syekh Khairul Nazam berhubungan dengan isteri. Nabi SAW antara Rasul yang menunjukkan contoh yang cukup tinggi dengan isteri. Tuan baca satu sabab nuzul kisah dalam surah At-Tahrim. Dalam tu Allah Taala kata ya ayyuhar rasul lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Rasul, kenapa kamu haramkan benda yang dihalalkan oleh kamu? Dalam sabab nuzul punca turun ayat itu, ulama sebahagian berpendapat kerana Rasulullah pada waktu itu mengharamkan Maryah al-Qibtiyah. Maryah ni dia jariyah hamba. Dia hadiah oleh pembesar Mesir waktu itu namanya Muqawqis. Muqawqis ni bagus, dia tak masuk Islam pun. Raja lain tak masuk Islam, ada yang koyak surat Nabi dan macam-macam. Yang dia tak terima, tapi dia hadiah kepada Rasulullah seorang jariyah. Jariyah dan namanya Maryah al-Qibtiyah. Jadi Maryah ini, perempuan dan perempuan muslimin dan muslimat, pernah Rasulullah tidur dengan Maryah di atas katil Hafsah waktu itu balik rumah ayah dia Sayyidina Umar. Umar adalah sahabat Nabi berangkat mentua. Anaknya Hafsah kahwin dengan Nabi. Adiknya nama Abdullah
Abdullah bin Umar. Kan banyak Abdullah bin Umar riwayat hadis. Kan riwayat hadis dalam rumah Nabi pun banyak sebab dia boleh masuk rumah Ka'bah. Kan? Dia masuk rumah. Jadi bila Rasulullah SAW tidur dengan Hafsah, kemudian waktu itu jugalah pintu berkunci, Hafsah balik. Duduk di luar pintu. Apa dia? Okey, tidur dengan Maria. Sila. Tidur dengan Maria, Hafsah balik ke rumah juga. Pintu terkunci. Hafsah duduk di luar. Mungkin dia rasa tak beradab, ketuk pintu dan sebagainya. Bila Rasulullah muka Rasulullah berpeluh. Maka Hafsah kata, ya Rasulullah, kamu tidur dengan perempuan ni atas katil aku. Baik. Kalau Rasulullah nak sebut macam ni, boleh tak? Ikut suka saya. Allah tak halal, aku Rasul. Benar ada silap aku. Rasul tak guna bahasa tu. Rasulullah kata, aku haramkan Maria mulai hari ini. Satu. Yang kedua, jangan bimbang. Bapak kamu nak jadi khalifah. Dua benda nak bimbang. Nak pujuk juga. Cuma aku minta benda ni selesai tahun ni, jangan duduk di sini. Tapi tak payah orang perempuan. Dia cerita juga. Ceritakan siapa? Cerita ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Rasulullah dapat tahu. Sebab tu bila Rasulullah Hafsah katanya, Aisyah abang tentu ya. Tapi Rasulullah kata tak. Allah abang. Dan hasil daripada perbuatan tersebut, Rasulullah tiba dengan Aisyah dan juga Hafsah selama 1 bulan. Sebulan. Dan Maria ambil balik, Rasulullah kena banyak kafarah. Sebab apa? Sebab tu turun ayat tadi, kenapa kamu halalkan benda yang haramkan perkara yang halal bagi kamu? Allah guna tak? Aku Rasul. Aku buat silap apa? Allah Ta'ala yang halalkan bagi aku. Dia tak guna lesen tu. Kerana Rasulullah adalah suami yang boleh faham no? Wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Kalau kasut koyak, baju koyak, jahit sendiri. Wa yarka'u thawbahu, ialah macam mana sebut kan? Wa yahlubu syatahu, kalau dia nak minum susu kambing, dia perah sendiri. Bini ramai, isteri ramai, sahabat pun ramai. Sebab tu kita pernah dengar Nabi pernah mencagarkan dia punya baju besi kepada seorang Yahudi. Saya dulu heran, awak dia cari Yahudi tapi cari sahabat. Awak dia cagak dekat Yahudi, awak dia berurusan muamalah dengan Yahudi. Sampailah saya mendengar penjelasan daripada seorang syekh namanya Dr. Rifat Fauzi di Mesir, orang alim hadis ni. Dia kata kerana Rasulullah tak mau susahkan sahabat. Bayangkan gandum habis di rumah. Tiba-tiba Rasulullah bawa baju besi pergi kat rumah Sayyidina Abu Bakar ke Umar ke Uthman ke. Umar, aku tepung habis, bila tak aku nak ambil tepung, nak aku letak baju besi. Nanti aku tak dia, kalau aku tak boleh bayar, ambil balik baju besi ni, ambil kat kamu. Rasa-rasa Umar mau kau ambil terima baju besi. Sahabat mesti akan kata nak kalori ya Rasulullah, kami hati-hati rumah. Tapi Rasulullah tak mau. Pergi cari Yahudi senang. Sebab apa? Bila Yahudi confirm dia akan terima baju besi. Nanti kalau tak boleh bayar, boleh ambil baju besi tu. Kan pajak gadai yang bagi dia. Jadi itulah Rasulullah. Kan tak menyusah sahabat, tak menyusah sahabat. Kita kepada Allah. Kan marah faham dah orang-orang ni. Marah kenapa? Marah orang Kuala Lumpur kata apa? Manja. Betul tu faham tu. Apa-apa sikit dia kalau nak cari. Kan? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok duduk baginda. Keadaan duduk baginda diketahui sebagai seorang yang sentiasa berlandaskan syariat Allah. Menurut riwayat, Rasulullah tidak pernah duduk dalam masjid secara mendakap kedua-dua tangan baginda di atas kedua-dua lutut. Lutut ni tembak di dada, pergi dekat lagi pundak. Rasulullah tak buat. Pernah duduk, orang tak pernah duduk. Saya pun heran sebab saya duduk. Saya ingat duduk tu, Habib Omar pernah duduk. Tunjuk ikat kain, ikat ni kan. Saya terbaca tak pernah ni. Pernah duduk dalam masjid, pernah mendakapkan kedua-dua tangan baginda. Sebab saya tengok duduk apa dia panggil tu, Ustaz Amir ukur sesak lah. Saya ingat Allah tu ukur kita ukur sesak Amir. Apa? Sana? Itibak lah. Itibak sila.
saya tengok apa ni satu video dan seorang syekh duduk sama Nabi, salah satunya duduk ambil lutut letak di dada dan mendekat. Yakni duduk seperti orang adat Badui. Dalam hadis sahih menyebutkan bahawa selepas solat subuh baginda duduk tempatnya, sehingga Rasulullah ni banyak duduk dalam keadaan duduk orang-orang kebanyakan juga, supaya Rasulullah orang boleh tiru. Dan duduk tu bukan duduk gaya action. Orang dah kata action. Macam hari ni kita silang bangun kan. Duduk tu silang bangun ni nampak macam hebat sikit. Bukanlah tak boleh duduk. Cuma duduk ni duduk ada duduk marhain, duduk orang yang Rasulullah duduk orang duduk orang duduk rakyat. Wayamshi ma'al dan sebagainya. Rasulullah banyak duduk dalam orang fakir kan. Kita jangan duduk kawan yang ini. Kawan yang Rasulullah duduk dengan orang yang ketak nak berjumpa dengan Nabi, rasa kagum dengan Nabi yang berlebihan. Nabi kata, aku ini sendiri anak seorang wanita yang duduk hanyalah makan daging kering. Kita ni makan ikan kering saja. Hanya Rasulullah sentiasa tawaduk, tak pernah angkat diri. Tak pernah angkat diri. Baik. Cuba tengok di situ, dia kata bawah sekali tu. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahawa beliau pernah melihat baginda mengiring dan bersandar dengan siku baginda di atas bantal sebelah kiri. Ringkas no, sebab ini bahagian saya tak teguh ni. Kemudian ketawa dan bergurau. Baginda dalam bab ini menunjukkan contoh yang sangat indah. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak tertawa terbahak-bahak. Tak terbahak-bahak ketawa. Ya, ketawa pernah. Dan antara sahabat yang berjaya buat Nabi selalu belak ni ialah namanya Nuaiman. Dia ada tokoh Pak Lawak zaman tu, ada Nuaiman. Nuaiman ni dia macam saya cerita baru ni lah. Dia tak payah lah. Dia sahabat yang sangat sayang Nabi. Cuma bila arak dah haram, kita bayar ni. Belum lagi kan. Arak ni nak haram. Dulu sebelum tu bukan haram terus. Dia haram berperingkat. Awal-awal nak semayang saja jangan minum arak. Lepas tu nak tunggil langgar ikut. Lama-lama, pelan-pelan, sikit-sikit, sampailah diharamkan. Orang putih kata total punya haram. Habis tak ada lah. Lepas sebelum semayang ke, lepas semayang ke. Sebab itulah sahabat menyahut seruan itu dengan ambil tong-tong arak yang masih ada saki baki arak, kerana sahabat ni masih ada skill buat arak. Ada skill. Saya yang tanya saya buat lagi. Dia pecah dan kebayan itu di jalan-jalan di Madinah, kalau tak silap saya dalam riwayat sebut begitu, dan air hitam